5 negara dengan ekonomi yang paling besar di dunia. Negara-negara ini mempunyai GDP yang paling besar di dunia. Jadi jom kita pergi ke tempat kelima negara dengan ekonomi yang terbesar di dunia. Data ini diambil daripada Investopedia.com. Di tempat yang kelima adalah negara India. India mempunyai GDP sebesar 4.27 trilion. India yang mempunyai GDP yang kuat serta didorong oleh peningkatan ekonomi yang sangat ketara, 6.5% untuk tahun 2025 yang paling tinggi di dalam negara dengan ekonomi besar. Di tempat keempat negara dengan ekonomi yang paling besar di dunia adalah negara Jepun. Jepun mempunyai GDP sebesar 4.39 trilion. Jepun terdahulunya duduk di tempat yang ketiga dengan ekonomi terbesar di dunia, tetapi malang sekali selepas tahun 1990-an Jepun mempunyai ekonomi yang sangat merudum. Ini dikatakan sebagai the lost decades. Sekarang Jepun tidak mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat serta telah pun jatuh ke tempat yang keempat, dikalahkan oleh negara di tempat yang ketiga dengan ekonomi yang terbesar, iaitu Germany. Yes, Germany berada di tempat ketiga ekonomi yang paling besar di dunia dengan GDP sebanyak 4.92 trilion. Negara ini mempunyai pertumbuhan ekonomi yang kuat di dalam negara-negara Eropah. Tetapi malang sekali Germany juga tidak seperti yang terdahulunya, yang juga mengalami kemurungan ekonomi dan juga dengan pertumbuhan yang tidak kuat menyebabkan perkembangan ekonominya tidak sebagus yang terdahulu. Di tempat kedua ekonomi yang paling kuat di dunia, ini adalah the miracle nation. Yes, negara ini dapat membangun daripada negara yang paling miskin 50 tahun terdahulu menjadi negara kedua dengan ekonomi yang paling besar di dunia. Ini adalah negara China dengan GDP banyak 19.53 trilion. China dikatakan akan mengambil alih USA menjadi negara dengan kuasa ekonomi terbesar pada tahun 2050. Yes, di tempat pertama, the undisputed champion USA, United States of America, dengan ekonomi sebesar 30.34 trilion. USA mempunyai ekonomi yang sangat kuat. Negara ini merupakan negara imigrasi, negara immigration yang mendorong banyak pengusaha-pengusaha dari luar negara mencari rezeki di negara mereka. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya, Octoman Fazil, untuk video-video yang menarik.